Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Tutur Shah TV, dan di dalam siri bongkar mat SPM hari ini kita akan belajar topik 9 tingkatan 4 iaitu trigonometri 2. Kembali sebentar lagi. Anda bersama saya Tutur Shah, pakar matematik anda, dan dalam video ini kita akan belajar topik trigonometri 2. Bagi analisis kertas matematik SPM, 2 hingga 3 soalan akan masuk di dalam kertas 1. Bagi yang belum faham asas trigonometri, saya galakkan anda untuk tengok video saya yang lepas iaitu dalam asas trigonometri, sebab topik ini adalah sambungan kepada topik trigonometri tingkatan 3. Saya akan letakkan link video tersebut pada description di bawah. Untuk memahami topik ini, anda kena tahu asas penting dalam trigonometri dan juga rumus nisbah, sohkah, toa. Dan di dalam topik ini anda akan didedahkan dengan fungsi sudut dalam 4 sukuan. Suku yang pertama bermula daripada belah atas kanan dan bergerak secara arah lawan jam. Bermula dengan 0 darjah dan berakhir dengan 360 darjah. Dalam suku yang pertama, ketiga-tiga fungsi iaitu sin, cos dan tan adalah positif. Bagi suku yang kedua, hanya fungsi sin sahaja yang positif. Maknanya bagi fungsi cos dan tan, nilai mereka adalah negatif. Bagi suku yang ketiga, hanya fungsi tan sahaja yang positif. Manakala bagi suku yang terakhir, yang keempat, hanya fungsi cos sahaja yang positif. Soalan kebiasaannya akan menguji kefahaman anda dalam menganalisis fungsi trigonometri dalam segitiga tegak dan juga fungsi sudut dalam 4 sukuan ini. Okey, macam mana nak ingat susunan fungsi dalam sudut 4 sukuan ini? Gunakan sikatan yang mudah untuk anda ingat mengikut susunan seperti Aman suka tengok cermin ataupun Amin suka tumbuk cili dan sebagainya. Seterusnya saya akan terangkan kepada anda hubungan fungsi trigonometri dalam sudut 4 sukuan. Saya bagi satu contoh mudah. Cari sin 60, sin 120, sin 240 dan sin 300. Menggunakan kalkulator, masukkan nilai-nilai tersebut dan anda akan dapat, bagi suku yang pertama, sin 60, anda akan dapat 0.866. Bagi suku yang kedua, sin 120 ataupun 180 darjah tolak 60 darjah, anda akan dapat jawapan yang sama, 0.866. Bagi suku yang ketiga, sin 240 ataupun 180 darjah tambah 60 darjah, kita akan dapat negatif 0.866. Dan yang terakhir, bagi suku yang keempat, sin 300 ataupun 360 darjah tolak 60 darjah, kita akan dapat negatif 0.866. Kalau kita tengok, nilai keempat-empat fungsi dalam sudut yang diberi adalah sama. Bezanya, dalam suku ketiga dan keempat, nilai sin adalah negatif. Ini adalah trik menarik dalam trigonometri 2, dan kebiasaannya elemen ini akan dimasukkan di dalam soalan yang mempunyai rajah segitiga tegak. Okey, tanpa membuangkan masa lagi, jom kita mulakan. Untuk soalan yang pertama, diberi satu rajah, PQR adalah garis lurus. Cari nilai sin Y. Untuk fungsi sin, ingat gunakan rumus nisbah SOH. Ini adalah salah satu variasi contoh soalan dalam trigonometri 2. Tiada sebarang nilai sudut diberi kecuali nilai sudut 90 darjah, tapi dia ada bagi dua nilai panjang sisi dalam segitiga tegak. So, macam mana kita nak cari nilai sin Y? Trik dia dekat sini adalah dalam fungsi sudut 4 sukuan, nilai sin Y sama dengan nilai sudut theta di sebelahnya. Dan menggunakan segitiga tegak yang diberi, pertama sekali kita kena pasti dahulu setiap sisi dalam segitiga. Daripada sudut, opposite, adjacent, dan yang panjang sekali, hypotenuse. Dari sudut theta kita tahu nilai opposite adalah 12 cm dan nilai adjacent adalah 5 cm. Seterusnya kita perlu mencari nilai hypotenuse bagi melengkapkan rumus nisbah SOH bagi sudut theta. Dan untuk mencari nilai hypotenuse, kita akan gunakan teori Pythagoras. Tengok saya buat pengiraan macam mana. H kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, kita akan dapat 169. H kita singgalkan dia, so dia akan jadi punca kuasa 169. Jadi nilai H kita akan dapat 13 cm.
So kita tulis kat sini hipotenus 13 cm. Okey, kembali kepada soalan. Kita dah tahu tadi sin theta sama dengan sin y. Jadi sin y sama dengan nilai oposit 12 cm bahagi dengan nilai hipotenus 13 cm. Dan ini adalah jawapan dia. Okey, kalau kita tengok pada rajah, sudut y berada pada suku yang kedua. Maknanya dia lebih daripada 90 darjah. Dan bila kita tengok balik sudut dalam 4 sukuan, kita tahu pada suku yang kedua, sin adalah positif. Soalan yang kedua, diberi satu gambar rajah. PQR adalah garis lurus. Cari nilai cos y. Ini adalah variasi kedua contoh soalan yang biasanya akan keluar dalam exam. Tiada sebarang nilai panjang sisi dan sudut diberi, tetapi dia ada bagi hint QRS adalah segitiga sama sisi. Jadi, ketiga-tiga sudut di dalam segitiga adalah sama. Jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 darjah. So, kita bahagi 3. Kita akan dapat tiap-tiap sudut di dalam segitiga adalah 60 darjah. So, kita tambah kat sini 60 darjah. Dan untuk mencari nilai sudut y sama dengan 180 darjah tolak 60 darjah. So, jawapan dia kita akan dapat 120 darjah. Kembali kepada soalan, cos y sama dengan cos 120 darjah. So, jawapan dia kita akan dapat menggunakan kalkulator, masukkan nilai cos 120 darjah dan kita akan dapat negatif 0.5. Dan ini adalah jawapan dia. Kalau kita tengok sudut y berada pada suku yang kedua, di mana hanya fungsi sin sahaja yang positif. Sebab tu jawapan yang kita dapat adalah negatif. Okey, untuk soalan yang terakhir, diberi nilai tan x sama dengan negatif 0.5774. X adalah nilai sudut daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Soalan dia, cari nilai-nilai yang mungkin bagi x. Kita tulis dulu. Tan x sama dengan negatif 0.5774. Nilai fungsi tan yang diberi adalah negatif. Dari rajah sudut 4 sukuan, kita tahu bahawa nilai yang mungkin bagi x berada pada suku yang kedua dan suku yang keempat. Pertama sekali kita cari dulu nilai bagi x. Kita pindahkan tan ke belah kanan. X sama dengan tan negatif 1 dalam kurungan negatif 0.5774. Menggunakan kalkulator, masukkan nilai tan negatif 1 dalam kurungan 0.5774 dan kita akan dapat x sama dengan 30 darjah. Dan untuk mencari nilai sudut dalam suku yang kedua, S2 180 darjah tolak 30 darjah. So, kita akan dapat 150 darjah. Dan ini adalah jawapan yang pertama. Untuk mencari sudut pada suku yang keempat, S4 360 darjah tolak 30 darjah. So, jawapan dia kita akan dapat 330 darjah. Dan ini adalah jawapan yang kedua. Nilai sudut yang mungkin bagi x adalah 150 darjah dan 330 darjah. Mudah je kan? Sekian sahaja pengajaran kita hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Semoga bermanfaat. Jumpa anda dalam video yang akan datang. Saya Tutu Shah. Roger and out.